Berapa ni? Tadi. Kat sini kan kebanyakan pokok spesies apa? Kalau pergi sini pokok berembang, pokok bakau. Kalau dekat sini banyak sawit. Lepas tu pokok apa ni? Pokok pompong. Macamlah pokok libo. Bakau kat area tepi sungai ni banyak bakau dengan berembang ya. Cat tu kan yang kami cat tu dia ada tak orang yang in charge akan check dia, scan dia? Ada kalau mereka scan tu berapa kali? Scan tu tak tentu. Kadang mungkin 6 bulan sekali lah. Dan orang datang, orang akan datang balik tengok perubahan pokok tu besar mana. Habitat apa yang macam ada tarikan dekat pokok ni? Habitat ni banyak tarikan pada kunyang-kunyang, kelip-kelip. Oh, kalau burung tu ada jugalah. Macam burung raja udang. Burung seperti macam bangau. Kalau burung-burung lain mungkin ada lah tapi mungkin tak banyak lah. Banyak tu burung raja udang lah. Ini ada banyak binatang buas. Kalau kita orang selalu kat sini jumpa babi hutan. Kalau ular tahu memang ada lah. Kalau di sini kerbau. Ini bukan senang. Ini punya pengalaman sebab Pak Jim punya pengalaman 50 tahun. 50 tahun pada tahun 74 dalam keadaan ambil beli dapur arang Cina ni dia kata dalam keadaan tak ada ilmu langsung. Tengok dapur arang pun tak pernah masa tu. Masa tu Pak Jim umur 31 tahun. Pak Jim berhenti askar. Tak pernah tengok dapur arang. Pak Jim berhenti kena hati. Beli juga dapur Cina ni kata orang masa tu dah mula kata orang dia dah mula panas kan bila dia dah bau dia dah kuat baru dia ni jangan dibuka. Kalau dibuka arang ni habis semua tu dalam semua bangsa di Monegiri tadi bagi seorang ni dia kata paling baik katakan pagi kalau dia belajar kan dia datang buat cuma cerita pasal dia macam ni